Ada yang panggil ringgit, ada yang panggil dolar, ada yang panggil baht, ada yang panggil rupiah. Itu semua dulu. Macam mana kerja hari ni bang? Okey ke? Boleh lah dapat sikit. Sambil-sambil isi masa lapang tu, dapat juga tengok-tengok luar kan. Apa kes dia tu? Tak ada apalah bang. Itulah. Kedai ni jarang ada customer bang. Kau tak ada rasa nak cari kerja lain ke? Saya dah macam-macam kerja dah buat bang. Susahlah bang. Ramai orang terkesan kan. Apa kata kau ikut aku? Aku ada cari. Kerja apa bang? Rider ke MLM? Tak adalah nama macam tu. Adalah. Kau dulu penulis? Tulis novel? Dululah bang. Awal-awal dulu. Sekarang saya dah tak menulis dah. Tak nak teruskan? Bagus. Susahlah bang. Kau tahu tak kau ni sebenarnya orang kaya? Kaya dengan ilham. Bang, saya rasa saya tak boleh ikut lah bang. Anak tidur tu. Alah, tak jauh pun. Ikut je. Apa? Mungkin kau tak sedar yang kita ni hidup dalam dunia yang kita tak nampak. Kau tengok ni dunia yang pantas, abad yang pantas. Bila kau tekan ni, orang akan lalu lalang macam pasar. Nampak? Apa yang kau nak jual, mesti ada orang yang nak beli. Nampak ni? Sama juga. Apa yang kau nak beli, mesti ada orang yang nak jual. Senang kan? Senang lah. Semua di hujung jari je. Kan? Ha. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey? Harinya dah tiba, mundar mandirku menanti, hadir kau di sisi, berkerut wajahku, terbawa aku ke situ. Rezeki hadir dalam macam-macam bentuk. Ada masanya melalui pertemuan, pertolongan dan perjalanan hidup. Relakanlah masa ini seadanya. Momen ini hanya untuk kau sahaja.
Sebelum kau nak masak lagi ni, kau fikirlah masa masak.